Assalamualaikum, bersama dengan Iza lagi. Okey, so untuk kali ni Iza nak kongsi juga apa balang-balang yang Iza pakai dekat dapur untuk Iza simpan barang-barang kering. Barang-barang kering untuk kita memasak. Contohnya kita punya pasta, kita punya beras pulut, kita punya kacang hijau, ataupun kita ada pulut hitam dan sebagainya kan. Tak kisah kalau kita nak simpan biskut ke ataupun nak simpan barang-barang makanan yang mudah untuk kita nampak dan yang penting kita tahu dia punya kedudukan tu dekat mana. So kalau kita tak ada dekat rumah ataupun kita tak ada dekat dapur, kalau anak-anak ke ataupun orang lainnya nak mencari bahan-bahan kering untuk nak memasak tu kan, so senang untuk nampak, tak perlu nak pergi selongkar almari ke kabinet dalam waktu yang lama untuk nak cari semua benda tu kan. So bekas ni dia kaca dan dia ada dalam pelbagai saiz. Okey, jom Iza kongsi. So contoh dekat sini Iza ada untuk yang saiz yang paling tinggi ni. Okey, so Iza letak pasta ni. Okey, so dia punya material adalah kaca. Dia punya penutup ni kayu. Ni memang kedap udara tau. So kita ada dalam pelbagai saiz. So yang ini Iza ambil saiz yang tinggi macam ni sebab kita punya pasta spaghetti ni panjang kan. So kita ambil saiz yang lebih tinggi. Okay, so kalau contoh kita nak letak yang lebih rendah, kita boleh gunakan saiz yang rendah sikit. Macam ni Iza simpan cereal. Okay, so bukan sahaja boleh simpan pasta, cereal macam tu. Contoh yang macam ni Iza letak kacang hijau. Yang ini saiz dia rendah lagi. Okey. So yang ini contoh lagi Iza letakkan beras pulut hitam. Okey. So bila kita tengok kan transparent kan. So bila kita tengok yang transparent ni tersusun satu, mudah untuk kita nampak apakah barang yang kita cari tu kan. Lepas tu kita letak dekat satu tempat, kita susun dekat tempat yang sama. Okey, lepas tu kita tahu barang yang mana yang dah habis, yang kita perlu top up. So kita just tengok. So kita tengok apa yang dah habis, apa yang dah berkurang, apa yang penuh lagi yang tak perlu nak beli. Jadi tak adalah kita membazir, ulang-ulang beli sampai benda makanan tu dah expired. Okey? Dan apa yang kita boleh buat juga pada bekas ni, kita boleh letak label tau. Okay, so macam Iza pilih label yang transparent juga sebab Iza suka yang lebih kemas, yang macam ada tapi tak ada sangat. Macam tu. So nampak kat sini Iza letak label. Okay, so Iza memang letak label satu persatu supaya senang untuk kita cari dan kita tahu barang yang mana yang dah habis yang kita perlu top up. Okay, so jumpa lagi untuk next tips Iza. Assalamualaikum, bye.